السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا هادي لك الشفاعة حبيبي هذا مطلبي يا هادي يا رسول الله يا
يا إمام الرشد رشد يا سندي وحبيب واحد أحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الوهاب من مددي يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الوهاب بالمدد يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زال في كبدي جد على الولهان بالمدد ومرأت عين ليس ترى مثل طه في الورى بشرا مرأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا من إلى الأقصى مشى وسرى يقظة بالروح والجسد يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهان بالمدد ويا ابن عبد الله يا أملي وملاذ الخائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي وملاذ الخائف الوجل نظرة فالعمر في عجلي وبغوث حل لي عقدي يا إمام الرسل الرسل يا سندي وحبيب الواحد الأحد إن جرحي زاد في كبدي جد على الولهان بالمدد بك سحب الجود ماطرة الله الله بحار الخير زاخرة وبك الأسمار عاطرة الله الله رجعت القلب من كمدك يا إمام
صلى الله وسلم عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأنزل اللهم علينا الرحمة والسكينة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا يا ربنا من الصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. Saya ingatkan diri dan para muslimin dan muslimat untuk ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala apabila berada di dalam majlis ilmu. روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث لا يجوز أن يحمل على الظاهر بمعنى أن الله تعالى ينزل من السماء بذاته إلى هذه الأرض ثم يصعد، لأن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان، لا يشبه شيئا من المخلوقات. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis yang saya telah baca tadi dengan sanad, yang mana hadis ini baginda bersabda padanya: Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Apa makna yang betul bagi hadis ini menurut Ahli Sunnah wal Jamaah? Maknanya Allah Ta'ala menyuruh salah satu daripada para malaikat untuk turun daripada langit, dan itu berlaku pada setiap malam turunnya salah satu daripada para malaikat. Setiap malam bila tinggalnya separuh pertiga yang akhir daripada malam. Pada separuh pertiga yang akhir daripada malam, setiap malam ada daripada para malaikat yang turun dengan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan menyampaikan daripada Allah bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, siapakah yang dia membuat doa supaya saya mengistijabahkan doanya, dan siapakah yang dia mohon daripada saya supaya saya memberikan kepadanya, dan siapakah yang dia membuat istighfar, mohon keampunan daripada saya supaya saya mengampunkan dia. Maka
hadis ini menunjukkan bahawasanya 1/3 yang akhir daripada malam hendaklah seorang dia bersungguh-sungguh dengan doa. Bangun, buat amalan, dan bila doa dibuat pada waktu sahar yang ia akhir malam, maka doa mustajab pada waktu itu. Dan ada daripada para malaikat yang menyampaikan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini ada padanya menunjukkan keistimewaan orang bangun pada waktu malam, pada akhir malam, dan dia membuat amalan yang baik dan dia membuat doa. Sedangkan ramai orang mereka tidur pada waktu itu, khususnya mereka yang lalai dan malas. Ramai orang yang lalai dan malas, waktu itu bagi mereka tidur, mereka tidak bangun untuk buat doa atau zikir atau tahajud atau baca Quran, tidak. Maka hadis ini lafaz yang ada padanya yang ia yanzilu rabbuna. Perkataan ini bukan maknanya Allah berada di langit. Bukan maknanya zat Allah ada di langit atau ada di atas arash dan dia turun daripada sana ke bumi pada setiap malam. Bahkan maknanya seperti mana kita sebut tadi, bahawasanya dia menyuruh salah satu daripada malaikat untuk turun. Ini salah satu daripada takwilan yang diberikan oleh ahli sunnah wal jamaah bagi hadis ini. Tetapi kita melihat sebahagian orang yang mereka tidak berpegang dengan ahli sunnah dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka menafsirkan hadis ini dengan makna yang tidak layak bagi Allah. Sampai ada golongan yang mereka percaya bahawasanya Allah jisim, beranggota badan dan dia seperti ciptaan. Ada golongan seperti ini, mereka mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala dia jisim besar, duduk di atas arash dan dia turun pada setiap malam dengan zatnya. Dengan zatnya, mereka percaya dia turun dengan zatnya ke bumi. Sedangkan aqidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh semua para ulama, ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maksud asy'ariyah dan maturidiyah. Maka aqidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati oleh semua ulama adalah Allah ada tanpa tempat. Allah ada, Allah ada, Allah ada tanpa tempat. Maka tidak boleh menafsirkan hadis an-nuzul ini dengan makna Allah Ta'ala dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kerana pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain itu sifat jisim. Dan Allah bukan jisim. Bukan jisim besar, bukan jisim kecil. Bukankah Rasulullah SAW dia telah naik ke langit kemudian turun? Pada malam Isra' dan Mi'raj. Bukankah para malaikat mereka turun daripada langit kemudian mereka naik ke langit? Maka kalau Allah Ta'ala juga dia satu jisim dan dia turun daripada langit kemudian dia naik, maknanya dia seperti para malaikat. Maknanya dia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah berfirman, "Laisa kamithlihi syai'." Maknanya Allah tidak seperti sesuatu. "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Yani tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita atau siapakah ulama yang telah menjelaskan tentang perkara ini? Dan malam ini kita mahu memperbahaskan lagi dalam tentang hadis ini insya-Allah taala, menyebut
apakah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tentang hadis ini? Maka hadis ini telah ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara mereka adalah Al-Hafiz Abdul Rahman Ibn Al-Jawzi, yang dia dari sudut aqidah dia Asy'ari, ikut Al-Asy'ariyah. Dari sudut fiqh dia Hambali, tapi Hambali yang betul, bukan Hambali yang dia ikut aqidah tashbih dan tajsim, tidak. Kerana zaman sekarang kita dapat setengah orang kata kita ini Hanabilah, tapi tengok kepada fikrah mereka, mereka ikut Muhammad ibn Abdul Wahhab dan Ibn Taymiyah. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal sendiri, dia tidak mengajar atau mempercayai bahawasanya Tuhan jisim dan berada di langit seperti mana kepercayaan Ibn Taymiyah. Maka Ibnul Jauzi yang menulis tafsir yang masyhur, yang ia Zadul Masir, dan menulis kitab Al-Bazul Ashhab. Dalam kitab Al-Bazul Ashhab dia mengatakan, mimman fassara hadha al-hadith min al-ulama wa bayyana الحافظ المتبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه الباز الأشهب، وهو من العلماء المشهورين من المذهب الحنبلي من أهل السنة والجماعة. قال dia kata dalam kitabnya ini, إنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير. يعني مستحيل ke atas Allah Subhanahu wa taala dia bergerak atau bersifat dengan berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, dan dia maha suci daripada bersifat dengan at-taghayyur, itu perubahan. Wa wajibun 'ala al-khalq i'tiqadu at-tanzih. Dan wajib ke atas hamba-hamba mempercayai bahawasanya Allah maha suci daripada menyamai ciptaan. وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة، وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى 3 أجسام: جسم عال وهو مكان الساكن، وجسم سافل، وجسم ينتقل من علو إلى سفل، وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعا. Kata Ibnul Jauzi, wajib mempercayai bahawasanya mustahil ke atas Allah bersifat dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Para pelajar pada siang hari mereka ada di kelas masing-masing, dan tetamu-tetamu kita ada antara mereka pada siang hari mungkin yang ada di office dia, ada yang ada di rumahnya. Kemudian kita semua telah pindah daripada tempat masing-masing dan datang ke dewan ini, tapi kita semua jisim, berpindah dari satu ke tempat yang lain, itu sifat jisim. Kata Ibnul Jauzi, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jisim yang ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia kata wajib mempercayai bahawasanya an-nuzul, yakni turun dengan makna pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa mengatakan ini? Ibnul Jauzi. Maka yakni dia kata apa? Dia kata tidak boleh menafsirkan an-nuzul yang warid dalam hadis ini dengan makna Allah Taala dia ada di satu tempat di atas kemudian dia turun. Tak, bukan ini maknanya, tapi maknanya dia suruh salah satu daripada malaikat untuk turun. Dan dia kata, kerana
turun dengan makna pindah daripada tempat atas ke tempat bawah, ini melazimi ada 3 jisim. Jisim atas yang ia tempat atas, jisim bawah yang ia tempat bawah, kemudian jisim yang ketiga yang ia pindah antara dua ini. Dan Allah Ta'ala bukan jisim dan tidak bersifat dengan sifat-sifat jisim. Maka ini Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi dia hidup sebelum Ibn Taymiyah. Seperti mana kita tahu, Ibn Taymiyah dia menulis sebuah kitab yang berjudul, dia namakannya Syarh Hadithin Nuzul. Dia menulis satu kitab khas kononnya nak syarah hadis ini yang kita tengah bahaskan. Maka di dalam kitab ini, saya melihat ini dalam kitabnya, dia kata dalam kitab itu bahawasanya Allah Ta'ala berada dengan zatnya di atas arash. Ini menurut Ahli Sunnah wal Jamaah tidak diterima, kerana mustahil Allah Ta'ala dia jisim menetap atas jisim yang lain. Ini sifat makhluk. Saya sekarang jisim, duduk atas sofa ini jisim. Allah Ta'ala tidak seperti ciptaan. Dan setiap yang ia jisim ada ukuran berhajat kepada yang menciptakannya. Mustahil Allah seperti kita. Maka Ibn Taymiyah bila dia menulis kitabnya ini, dia kata Allah berada di atas arash secara, dia kata dengan zatnya ada di atas arash. Dia kata dan Allah dia turun. Dia kata Allah turun dengan zatnya juga. Dia kata Allah turun dengan zatnya pada setiap malam. Dia kata tapi dia turun tanpa arash kosong daripada zatnya. Apakah ini? Dia kata, kemudian dia sambung dalam kitabnya. Dia kata, jangan rasa ini pelik. Jangan kamu kata bagaimana dia turun dengan zatnya tanpa arash kosong daripada zatnya sedangkan dia dah turun. Dia kata, kerana jika ruh boleh memanjang, dikata jika ruh manusia boleh memanjang bila dia tidur, kerana bila kita tidur, maka ruh memanjang tapi tanpa terpisah daripada badan kita. Maka Ibn Taymiyah kata, kalau ruh manusia ia memanjang ketika dia tidur, dia kata, dan ini kesalahan besar apa yang dia kata. Dia kata, maka Allah Ta'ala lagi aula dia memanjang juga. Maka hasil pendapat Ibn Taymiyah, dia percaya bahawasanya Allah berada di atas arash secara hakiki dengan zatnya, dan dia memanjang dan turun ke dunia ini, ke bumi ini. Tapi dia kata tanpa kosong arash daripadanya, maknanya dia percaya bahawasanya menurut akidah dia, dia kata sebahagian daripada Allah kekal di atas arash dan sebahagiannya memanjang macam getah, memanjang dan turun. Apakah akidah ini? Kemudian dia kata Allah lagi aula bersifat dengan memanjang daripada ruh. Maknanya dia menyamai Allah dengan ruh. Bahkan dia menjadikan sifat makhluk lagi aula Allah bersifat dengannya. Karena ini ramai ulama kita, ulama Asy'ariyah, mereka tidak setuju dengan akidah Ibn Taymiyah ini. Karena ini ramai ulama kita kritik Ibn Taymiyah dalam akidah. Dan apa yang kita khabarkan ini tentang Ibn Taymiyah, dia sebut dalam kitabnya. Ada dalam kitabnya. Maka apa yang Ibn Taymiyah mengatakan, dengan kononnya dia menafsirkan sahaja hadis ini,
Ini bercanggah dengan tafsiran ulama yang mu'tamad, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ibnul Jauzi, dia seorang hafidh, mufassir, faqih, hambali, dan dia menafsirkan hadis ini lain dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka sangat penting bagi penuntut ilmu dan orang awam kita memahami tentang hadis ini dan faham apa yang ulama katakan. Kalau orang kata bagaimana mentakwilkan yanzilu rabbuna dengan makna Allah menurunkan salah satu daripada para malaikat. Bagaimana ini? Ada perkataan yanzilu, setelahnya perkataan rabbuna. Tak ada di sini dalam hadis ini, tak ada perkataan malakun. Bagaimana ini? Orang yang tanya soalan seperti ini, itu biasanya yang tak belajar ilmu balaghah. Tidak belajar ilmu balaghah, jadi boleh jadi kerana kurang ilmunya dalam bahasa Arab, maka dia tidak faham bagaimana bahasa Arab diguna, atau dia orang yang terkesan dengan fahaman yang sesat, maka dia tidak mahu dia tanya seperti ini untuk nak tolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi secara simple kita akan syarah, okey? Kalau dikatakan Raja Fulan dia telah membina masjid sekian, maka biasanya adakah raja dia turun sendiri bawa batu dan membina? Tidak. Raja biasanya di istana. Tapi kita masih lagi kata Raja Fulan telah membina masjid sekian dalam ucapan kita, percakapan kita yang biasa, ya? Apa maknanya? Yakni dia suruh pekerjanya untuk membina. Dia suruh orang-orang di negerinya, di negaranya untuk membina masjid itu. Tapi kerana dia yang suruh, maka disandarkan perbuatan itu kepadanya dari sudut majaz. Ini dinamakan majazul isnad, majazul isnadi, majaz sandaran. ينزل ربنا إذا قال لك قائل كيف تقول ينزل ربنا أي ينزل ملك لا يوجد في لفظ الحديث كلمة ملك قل له هذا يقال له مجاز الإسناد. إذا قلت بنى الملك مدينة كذا، هل الملك في العادة هو الذي يذهب ويبني المدينة بيده، يحمل الأحجار ويبني، أو يأمر عماله أن يبنوا؟ يأمر عماله، ولكن ما زلت تقول بنى الأمير أو الملك المدينة. لماذا قلت بنى الملك مع أن الذي حمل الأحجار ليس الملك؟ من الذي حملها؟ عماله، لأنه هو أمر بذلك. فهذا يقال له إسناد مجازي أو مجاز الإسناد. مجاز الإسناد، مجاز الإسناد هذا وارد في النصوص. المجاز إما مجاز إسناد أو مجاز تشبيه. مجاز التشبيه هذا لا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تشبيه الله بالخلق. مجاز التشبيه كأن تقول عن شخص شجاع، تقول جاء الأسد. ما معنى جاء الأسد؟ يعني من يشبه الأسد، هذا على التشبيه. مجاز التشبيه لا يجوز استعماله في حق الله، لا يجوز تشبيه الله بالخلق. أما مجاز الإسناد فهذا وارد في النص،
مثل هذا ينزل ربنا، هذا مجاز إسناد، لأن الملك ينزل بأمر الله، قال الرسول ينزل ربنا. واضح؟ ومن العلماء من قال هذا النزول نزول رحمة، أي تنزل رحمة ربنا. Ada ulama yang kata nuzul ini maksud dengannya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Khattabi dia sebut ini, dia syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Malik ibn Anas dia telah mentakwilkan hadis ini. Al-Imam Malik dia daripada as-salaf. Kerana kita mendengar zaman sekarang setengah orang mereka kata kita ini salafi, kita ikut salaf. Tapi mereka tidak ikut salaf yang benar. So mereka kata tak boleh takwil. Mereka kata tidak boleh takwil, kena pegang dengan zahir sahaja. Al-Imam Malik sendiri dia telah mentakwilkan hadis ini. Antara yang meriwayatkan takwilan Al-Imam Malik adalah An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. An-Nawawi dia sebut bahawasanya hadis ini ada dua cara untuk mentakwilkannya. Takwilan secara ijmali dengan mengatakan pasti Allah tidak bersifat dengan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti Allah Subhanahu wa taala dia ada tanpa tempat, tidak bersifat dengan bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi apa makna hadis? Allahu a'lam. Tafwid. Tafwid dengan tanzih, yakni dengan mempercayai bahawasanya pasti bukan maknanya Allah berada di langit dan dia turun dari langit ke bumi. Bukan maknanya ini. Setelah dia sebut bahawasanya ada takwilan tafsili, takwilan secara detail. Dan dia kata والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي على أنها تتأول على ما يليق على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقول الشخص فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. قال والثاني على أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فإذا هذا تأويل النووي ذكر تأويلين. النووي ذكر تأويلين وأحدهما مروي عن مالك. هذا أين في شرح صحيح مسلم النووي ذكر هذا، نقل عن النووي تأويلا تفصيليا للحديث. Maka Al-Imam Nawawi
dia menukilkan bahawasanya ada ramai ulama mentakwilkan hadis ini secara detail dan mereka kata makna yanzilu rabbuna adalah tanzilu rahmatuhu, turun rahmatnya. Dan takwilan ini Al-Imam An-Nawawi dia kata ia diriwayatkan daripada Malik dan selainnya. Yani Malik ibn Anas dia sebut takwilan ini. Imam Malik dia daripada imam-imam yang besar bagi ahli sunnah wal jamaah. Dan antara yang mentakwilkan atau antara yang menukilkan takwilan Al-Imam Malik ini juga adalah Ibn Hajar Al-Asqalani kata Ibn Hajar, antara apa yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, qala Ibn Hajar wa qala Ibn Al-Arabi النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. Maka Ibn Hajar dia menukilkan bahawasanya Ibn Al-Arabi ini Abu Bakar Ibn Al-Arabi seorang qadhi Maliki, ini lain dengan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang terkenal dalam ilmu tasawuf. Lain, ini dua orang, bukan sama. Ini Ibn Al-Arabi. Ibn Al-Arabi adalah Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Dia kata dia mentakwilkan hadis ini dan maknanya bahawasanya turun salah satu daripada para malaikat dengan suruhan daripada Allah. Dengan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang dia mengatakan adakah ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya yang turun adalah daripada para malaikat? Jawapan adalah ada. Haka ibn Furak, Abu Bakar ibn Furak, tilmizu Abi al-Hasan al-Ash'ari. حكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبط الحديث بضم أوله على حذف المفعول، ويقوي هذا ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد، رويا أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له. فهذه الرواية مع ما ذكره ابن فورك من أن بعض المشايخ رواه بينزل، يدل هاتان الروايتان تدلان على أن الذي ينزل هو الملك. Maka ada sebahagian ulama seperti mana kata Ibn Furak yang dia telah meriwayatkan hadis ini dengan dhammah at-tasya yang ia jadi yunzilu. Yunzilu yakni Allah Ta'ala menurunkan
menurunkan salah satu daripada malaikat. Maka riwayat ini menunjukkan bahawasanya yang turun adalah daripada para malaikat. Dan yang menyokong ini lagi, apa yang riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang ada padanya bahawasanya baginda bersabda, "Thumma ya'muru munadiyan," dan Allah Taala menyuruh yang menyuruh. yakni Allah Taala menyuruh salah satu daripada malaikat untuk menyuruh. Munadiyan, dia menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jelas tentang apa yang kita telah sebut tadi. Dan ramai para ulama yang mentakwilkan hadis ini. Saya sebut sebahagian daripada mereka supaya orang, ada sebahagian yang dia tidak mahu terima melainkan pendapat Ibn Taymiyah sahaja dalam tafsiran hadis ini. Sedangkan ramai ulama yang menafsirkannya dan mereka kata ia dengan makna turunnya salah satu daripada para malaikat dengan suruhan Allah, atau maknanya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti bukan maknanya Allah Taala ada di langit dan dia turun daripada langit ke bumi. Maka atau siapakah lagi ulama yang mereka mentakwilkan hadis ini? Antara mereka adalah Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi, dia menyebut bahawasanya an-nuzul yang warid itu bukan dengan makna turun daripada tempat tinggi kepada tempat bawah pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut ini dan bagi syarahan dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Dan juga Al-Imam Al-Baqillani, Abu Bakr Al-Baqillani, dia menjelaskan tentang ini juga. Seperti mana boleh melihat ini dalam kitab Al-Insaf. Dan Imamul Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Irsyad disyarah dengan panjang tentang ini. Dan Badruddin Ibn Jama'ah yang dia hidup sezaman dengan Ibn Taymiyah, dia telah menjelaskan dan dia kata, "I'lam anna an-nuzul alladhi huwa al-intiqalu min 'ulwin ila suflin la yajuzu hamlul hadith 'alayhi." Yani fi haqqillah. Yani tahu bahawasanya nuzul dengan makna turun daripada atas ke bawah, tak boleh menafsirkan hadis ini dengannya dengan menyandarkan itu kepada Allah. Kemudian dia sebut kenapa. Dan dia adalah ketua para qadi dalam mazhab Syafi'i di Mesir pada zamannya, Badruddin Ibn Jama'ah. Dalam kitabnya Idah Ad-Dalil dia sebut ini. Haulai ba'dul ulama alladhina awwalu an-nuzul ولم يقبلوا بنسبة الحركة والانتقال إلى الله. ومنهم dan antara mereka adalah Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi, Abdul Rahman Ibn Al-Jawzi dalam kitab Al-Baz Al-Ashhab seperti mana saya telah syarah sebelum ini. Dan antara mereka Al-Baydawi, boleh melihat kitab Umdat Al-Qari. Dan antara mereka Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki dalam syarahannya atas Sunan At-Tirmidhi, dan An-Nawawi dalam syarahan Sahih Muslim,
Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahan Sahih Al-Bukhari. Dan Al-Aini dalam syarahan Sahih Al-Bukhari, Badruddin Al-Aini. Dan Al-Qistallani dalam syarahannya bagi Sahih Al-Bukhari. Dan Al-Imam As-Suyuti dalam Tanwir Al-Hawalik. Dan Az-Zurqani pada syarahnya ke atas Muwatta' Malik. Dan Al-Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Dan Al-Munawi, Al-Hafiz Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir, dan dalam kitabnya At-Taysir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir. Maka ini adalah banyak kitab dan ramai ulama yang boleh rujuk kepada kitab mereka dan melihat bagaimana hadis An-Nusul ini mereka tidak menafsirkannya menurut zahirnya, bahkan mereka mentakwilkannya. Adapun sekarang insya-Allah kita sambung dengan kitab Al-Arba'un As-Sa'adiyah. نعم. اقرأ بارك الله فيك. الحديث 11. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن الصفات الله كاملة. فصل في أن صفات الله كاملة. فصل في أن صفات الله كاملة. الحديث 11. قال أخبرني السيد الشيخ نور محمد بن السيد جمال الباكستاني الأصل إجازة بإسناده إلى الإمام مسلم أنه قال في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة أن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخاعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Hadis ini hadis nombor 11. Dengan sanad yang bersambung daripada jalan guru saya As-Sayyid Al-Syeikh Nur Muhammad bin Sayyid Jamal Al-Bakistani Al-Asl kepada dengan sanadnya kepada sahih kepada Al-Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada jalan Muhammad ibn al-Muthanna
dengan sanad yang bersambung kepada Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Hadis ini maknanya seorang yang dia sombong, yang dia buat dosa takabbur, maka dia tidak masuk syurga dengan yang pertama masuknya. Dia tidak masuk dengan batch-batch yang pertama, kumpulan-kumpulan pertama. La yadkhulul jannah ma'al awwalin. Qala rajulun, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Yani ada seorang lelaki, dia kata, "Ya Rasulullah, jika seorang dia suka pakaiannya baik dan capalnya juga baik, bagus." Yani seorang yang jaga pakaiannya dan capalnya. Yani orang itu dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah ini daripada sombong ke?" Kalau orang dia jaga pakaiannya, dia pakai kemas. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Apa makna inna Allah jamilun? Ma makna inna Allah jamil? ليس معناه أن الله له يتصف بالشكل الجميل، لا، إنما معناه كامل الصفات. إن الله جميل أي الله كامل الصفات، يحب الجمال أي يحب من عبده التجمل بالأخلاق الحسنة والأفعال الجميلة. Maka baginda bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Maknanya, makna inna Allah jamilun adalah Allah Ta'ala sifat-sifatnya sempurna. Bukan makna inna Allah jamil bahawasanya Allah bersifat dengan rupa paras yang cantik. Tidak. Karena Allah Maha Suci daripada bersifat dengan bentuk dan rupa paras. فمعنى قول النبي إن الله جميل أي كامل الصفات، هذا معناه. Maka makna inna Allah jamilun yani Allah Ta'ala sifat-sifatnya sempurna. Itu maknanya. Adapun orang yang percaya bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan rupa paras yang cantik, orang ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini musyabbih, dia menyamakan Allah dengan ciptaan. Amma qaulun nabiyyi yuhibbul jamal, adapun sabda baginda yuhibbul jamal, ma ma'nahu? معناه يحب من عبده التجمل بالأخلاق الحسنة والأفعال الجميلة. يعني الله تعالى meridai daripada hambanya dia beramal dengan akhlak yang baik dan dan membuat perbuatan yang baik. Ini maknanya. Dan walaysa ma'na yuhibbul jamal anna kull wahid shakluhu jamil Allahu yuhibbuhu. La, hunaka man la yu'min billah subhanahu wa ta'ala, man kafara billah. هناك من شكله جميل لكن كفر بالله، لا نقول الله يحبه، لأن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين. Bukan makna yuhibbul jamal bahawasanya setiap orang yang rupa parasnya cantik maknanya dia diridai oleh Allah. Bukan. Karena
ada yang dia berkufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman dengan Allah, tapi rupa parasnya cantik. Ada sebahagian orang rupa parasnya cantik tapi dia tidak beriman, dia orang kafir. Maka bukan maknanya dia diridai oleh Allah, kerana Allah berfirman, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka orang-orang kafir tidak diridai oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yani sombong itu dua. Batarul haq, menolak kebenaran bila ia dikatakan oleh yang lain. Sedangkan orang tahu ini benar, tapi kerana sombong dia tolak. Itu dikira sombong. Wa ghamtun nas, yakni dia memandang rendah terhadap orang-orang yang terhadap seorang yang muslim. Maka sekadar orang dia pakai pakaian yang kemas dan jaga pakaiannya, capalnya, tanpa ada niat sombong, tidak dikira sebagai orang yang sombong. Hadis ini ada padanya bukti bahawasanya sifat-sifat Allah sempurna. Maka Allah Maha Suci daripada segala sifat kekurangan. Dan penting orang faham hadis ini. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ada setengah orang salah faham hadis ini dan mereka percaya bahawasanya Allah ada baginya rupa paras yang cantik. Maka ini merosakkan aqidah wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka hafal apa makna hadis ini. Inna Allah jamilun, maknanya sifat-sifat Allah sempurna. Ini maknanya. Amma Syekh Nur Muhammad bin Sayyid Jamal Al-Pakistani, maka dia adalah antara yang menuntut ilmu di India. Di India dengan para masyayikh hadis yang terkenal. Tapi dia asalnya orang Pakistan, tapi dia orang Malaysia. Beliau adalah orang Malaysia. Bila saya jumpa dengannya, dia sudah tua. Dan dia bawa bagi saya tunjukkan kitab Sahih Al-Bukhari yang lama, yang dia talaqi di India. Masya Allah. Sampai sini untuk malam ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ahsin khitamana, اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارحمنا اللهم برحمتك الواسعة. اللهم فقهنا في الدين وارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا يا إلهنا ارزقنا الحج والعمرة والزيارة، ووفقنا لما تحب وترضى، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله.